Hai dan selamat kembali bersama kami. Okey, kita tahu kan Visit Malaysia 2026 ni dah makin dekat. Ini mesti bawa debaran tapi peluang besar jugalah terutamanya untuk anda dalam industri pelancongan. Persaingan nak tarik pelancong antarabangsa masuk tu, mesti sengit punya. Jadi soalan besar dia, macam mana ejen pelancongan tempatan macam anda ni boleh betul-betul ready? Bukan setakat survive tapi nak grab peluang emas ni. Kami dah tengok-tengok sikit pasal satu inisiatif ni, nampak macam khusus untuk bantu ejen buat anjakan digital. Nama dia Super Boost Your Inbound. Hari ni kita nak cuba fahamkanlah apa benda program ni, macam mana dia jalan, ikut apa yang kita tahu dan kenapa relevan sekarang. Terutama pasal pentingnya ejen inbound ada website sendiri yang ada booking engine tu. Okey, jom kita mula. Memang betul tu. Landscape pelancongan global ni dah banyak berubah kan? Kita nampak orang dah tak cari package je. Sekarang ni lebih kepada pengalaman. Dan cara orang cari, cara orang book, kebanyakannya online, digital. Yang menarik pasal program macam Super Boost or Inbound ni, dia macam, dia cuba sentuh isu sebenar yang ramai ejen hadapi. Macam mana nak kekal relevan, nak lawan dalam zaman digital ni. Lebih-lebih lagi pasaran inbound antarabangsa. Betul tu. Sebelum kita cerita pasal program tu sendiri kan, kita fahamkan dulu masalah akar dia. Apa yang dia cuba selesaikan. Maklumat yang kita tengok tu macam jujur jugalah dia cerita. Ramai ejen masih cara lama. Harap orang walk-in, harap kawan recommend, atau letak gambar package kat FB, IG, lepas tu harap ada orang tanya. Macam tu lah. Dan realiti dia macam semua kita cakap tu lah. Cara harap-harap ni makin susah nak menjadi. Lagi-lagi untuk market luar. Pelancong global sekarang ni, dia orang pandai. Dia buat research sendiri, banding sana-sini, nak senang, nak book terus. Bukan cari package murah je, tapi pengalaman unik yang senang nak tempah. Itu poin penting tu. Jadi beza dia sekarang ni, ejen yang berjaya tu, dia dah ada apa yang kita panggil jentera digital. Satu sistem online yang kerja 24 jam untuk dia. Boleh jawab tanya, boleh proses booking, boleh ambil payment, walaupun office tutup atau kita tengah tidur. Dah bukan mewah dah benda ni. Dah jadi macam keperluan asas nak bersaing. Dan inilah yang bawa kita ke konsep transformasi yang program Super Boost Your Inbound ni janjikan. Bukan setakat upgrade website tau. Dia macam anjakan, paradigma. Sumber tu kata dia ubah dari just another agent biasa je, jadi sebuah perusahaan inbound enterprise. Macam satu entiti bisnes yang lebih mantap, ada sistem, ready untuk global. Perusahaan inbound bunyi macam serius sikit kan? Bukan ejen pelancongan biasa. Apa maksud dia sebenarnya tu? Nama je ke? Saya rasa lebih dari itu. Perkataan perusahaan tu sendiri macam dia bayangan struktur bisnes yang proper sikit. Ada sistem, ada strategi nak grow. Bukan lagi macam one-man show atau syarikat kecil yang tunggu orang datang je. Tapi satu entiti yang proaktif. Cari market, bina jenama kat luar negara. Ada sistem nak urus booking banyak-banyak dari luar. Pasal kesediaan nak operate pada skala lagi besar, lagi profesional. Macam beza gerai tepi jalan dengan restoran rangkaian lah. Sama-sama jual makanan. Tapi skala, capaian, potensi lain kan? Okey. Perbandingan tu jelas. Nampaklah lonjakan yang dimaksudkan tu. Jadi, macam mana program ni tolong ejen buat lompatan dari ejen biasa ke perusahaan inbound ni? Ada sebut pasal model 3 langkah kan? Boleh kita detailkan sikit? Boleh. Ikut apa yang kita faham, diorang start dengan selesaikan halangan paling besar dulu. Langkah 1. Dia bina website yang bookable. Maksudnya bukan website info je. Website betul-betul dengan booking engine siap dalam tu. Dan yang paling tarik perhatian, dia bagi free. Tak ada komitmen awal, tak ada hidden strings attached. Persuma. Wah, itu mesti ramai suka dengar. Tapi website asas je ke? Betul-betul function ke? Kadang free ni banyak limit dia. Dari apa yang dia cerita, bukan website kosong lah. Dia memang reka untuk ejen inbound. Boleh tunjuk package lawa-lawa, boleh terima bayaran online dari mana-mana negara, guna payment gateway selamat dan paling penting, boleh terima dan urus booking secara automatik. Sistem tu kerja 24 jam. Orang Europe nak book pukul 3 pagi waktu kita pun boleh. Booking masuk je, tak payah kita berjaga. Itu macam satu perubahan besar lah cara kerja.
Tak ada dah nak reply WhatsApp tengah malam, risau miss inquiry. Tapi kan, kenapa dia bagi free? Mesti ada sebab lah kan? Mana ada benda free dalam bisnes selalunya? Soalan bagus tu. Sumber kita ada sentuh sikit pasal ni. Logik dia macam ni. Diorang perasan ramai ejen macam teragak-agak nak digital ni bukan sebab kos mata-mata tahu. Tapi sebab rasa macam teknikal sangat, leceh, tak tahu nak mula kat mana. Jadi strategi dia runtuhkan tembok teknikal dan psikologi tu dulu. Dia bagi platform awal ni free, jadi ejen boleh nampak, boleh rasa macam mana rupa bisnes dia bila dah proper digital. Bila dah nampak jelama sendiri online, berfungsi, keyakinan tu datang. Itu jadi macam spark untuk langkah seterusnya. Oh, macam strategi try dulu baru percayalah ni. Bagi value depan-depan untuk bina keyakinan. Tepat sekali. Dia macam product-led growth, bagi pengguna rasa produk tu punya value tanpa halangan kos. Bila dah nampak best, barulah dia fikir macam mana nak guna lagi power. Dari situlah dia bawa ke langkah seterusnya dalam program ni. Okey, faham. Strategi langkah satu tu. Jadi, lepas ejen dah ada website baru yang canggih ni, apa jadi kat langkah 2? Langkah 2, dia panggil pembentangan model. Lepas website tu siap, berfungsi, pihak program akan duduk dengan ejen tu, terangkan detail macam mana sistem ni semua berfungsi, kait-mengait. Fokus dia bukan setakat feature website tu je, tapi gambaran besar. Macam mana kedai digital baru ni boleh sambung ke pasaran global. Contohnya platform booking antarabangsa macam OTA ke, marketplace ke, apa strategi awal nak tarik traffic, nak dapat booking. Tujuan dia nak buka mata ejen tu, nampak potensi sebenar bisnes dia bila dah main kat level global. Jadi macam sesi strategi lah, ya? Tunjuk apa yang boleh capai dengan tool baru ni. Ya, betul. Dah bukan pasal tool je, tapi pasal strategi. Ada aspek psikologi juga kat sini. Bila ejen tu bukan setakat ada website, tapi dia faham macam mana benda tu boleh tarik customer dari Jepun ke, dari UK ke, keyakinan tu naik. Cita-cita bisnes pun lain. Dulu mungkin fikir market lokal je, sekarang nampak dunia. Logik. Lepas dah bina keyakinan, dah tunjuk potensi, langkah 3 pula macam mana? Langkah 3 ni pilihan, bukan paksa. Dia bagi pilihan untuk lantik syarikat belakang program ni, Your Inbound Matters, jadi penasihat inbound rasmi. Kalau lepas langkah 1 dan 2 tu, ejen rasa macam, okey, ada potensi ni, nak seriuskan lagi bisnes inbound, dia boleh pilih lantik penasihat ni. Dan apa penasihat dibuat untuk ejen tu? Apa kerja dia? Ikut info yang ada, kerja utama dia jadi macam jambatan ejen tu ke pasaran dunia. Dia guna network dia, kepakaran dia untuk sambungkan ejen dengan partner kat luar negara, platform marketplace yang sesuai dengan affiliate yang boleh tolong jual package ejen tu. Pendek kata, dia tolong ejen dapatkan booking antarabangsa betul-betul, secara lebih strategik, lebih besar. Jadi fasa 3 ni pasal growth, jana income antarabangsa secara aktif. Tepat. Fasa 1 bina tapak digital, fasa 2 buka minda pasal potensi dan strategi, fasa 3 laksana strategi growth tu dengan bantuan pakar. Model bertingkat ni bagus sebab ejen boleh rasa dulu kat setiap step. Sesuai ke tak? Boleh stop kalau rasa tak ngam. Tak adalah terus komit besar. Okey, sekarang kita patah balik sikit pasal isu memiliki platform sendiri tadi tu. Kenapa penting sangat Kenapa tak guna je Sochmed ke, platform booking lain ke? Ini memang poin utama yang sumber tu tekankan. Cuba bayangkan, beza kita ada rumah sendiri dengan kita sewa rumah. Kalau sewa, macam bergantung kat FBIG je. Kita kena ikut tuan rumah punya rules, algorithm platform. Sewa boleh naik, kos iklan mahal. Tiba-tiba kena halau pun boleh. Akaun kena block, reach jatuh. Data customer pun bukan kita punya sepenuhnya. Manakala kalau ada platform sendiri, website plus booking engine. Macam ada rumah sendirilah. Kita kontrol penuh, nak deko ikut suka kita, branding sendiri. Data customer yang book kat kita tu, kita punya. Harta tu, boleh guna untuk marketing balik, bina hubungan. Kita tak risau sangat pasal algoritma platform lain berubah tiba-tiba. Ia jadi aset digital jangka panjang, makin lama makin bernilai. Ada satu ayat dalam sumber tu macam provokatif sikit lah. Dia kata, kalau anda tak ada platform digital sendiri hari ini, anda sebenarnya belum betul-betul dalam bisnes pelancongan. Mungkin kasar sikit bunyi dia, tapi nak tunjuk betapa pentingnya aset digital ni untuk survive dan grow. Analogi tu memang jelas lah. Milik versus sewa. Okey, jadi
mari kita kaitkan balik semua ni pada anda yang tengah dengar, ejen pelancongan semua, dengan Visit Malaysia 2026 ni. Apa kesan praktikal dia semua ni? Kesan dia besar sangat. VM 2026 ni nak bawa masuk ramai pelancong luar kan. Pelancong ni, majoriti dia celik digital. Paling kurang pun memang selesa guna online untuk plan, untuk book trip. Dia nak proses senang, selamat, boleh akses bila-bila masa. Kalau bisnes kita masih manual atau harap platform kita tak kontrol, mungkin susah sikit nak sambut peluang ni. Jadi, soalan penting untuk anda fikirkan. Bisnes anda sekarang ni, ready tak nak terima booking dari London pukul 2 pagi waktu dia? Ada sistem tak nak proses payment luar negara senang-senang? Online presence tu cukup pro tak? Cukup meyakinkan tak untuk orang luar? Website dengan booking engine tu jawapan asas dia lah. Dan program macam Super Boost Your Inbound ni, ikut apa kita bincang ni lah kan, nampak macam dia bagi satu jalan berstruktur untuk capai kesediaan digital tu. Bukan pasal ada website je tau, tapi transformasi jadi perusahaan inbound yang boleh lawan dalam market global $1 trillion tu. Bukan tunggu limpahan VM 2026 je. Ni pasal bina bisnes yang tahan lama, boleh kembang lagi lepas ni. Bukan untuk kempen je. Jadi, bukan pasal teknologi je lah dia, tapi pasal strategi bisnes, pasal readiness untuk masa depan industri itu sendiri. Tepat sekali. Teknologi tu alat je. Website, booking engine tu alat. Yang lagi penting tu anjakan cara fikir model bisnes tu sendiri. Nak guna alat tu betul-betul untuk capai market dunia. Soalan untuk anda. Model bisnes sekarang ni cukup lincah tak? Ready tak nak grab pulang besar macam VM 2026? Atau, risiko tertinggal sebab operasi belum betul-betul digital untuk inbound? Baiklah, nampaknya banyak penting kita dah sentuh pasal Super Boost Your Inbound ni. Ringkasnya, program 3 langkah untuk transformasi digital agent inbound. Mula dengan tawaran menarik, website pro plus booking engine free. Nak atasi halangan awal tu kan. Matlamat dia nak ubah agent jadi perusahaan inbound, lebih power kat market global. Dan semua ni tunjuk betapa kritikalnya ada platform digital sendiri, lagi-lagi nak sambut VM 2026. Ingat difaham kita dari sumber pasal program ni. Mungkin. Sebagai penutup kan, satu soalan untuk anda fikir balik. Cuba tengok aset digital bisnes anda sekarang. Apa aset utama yang anda betul-betul miliki dan kawal? Website sendiri dengan booking PK ke? Atau banyak sewa tempat kat platform orang lain? Fikirkan. Jawapan tu akan efek macam mana anda boleh manfaatkan gelombang pelancong luar nanti. Bukan untuk VM 2026 je, tapi tahun-tahun depan. Ada aset digital sendiri ni bukan pilihan dah. Dia macam tapak nak bina masa depan bisnes dalam industri ni. Terima kasih sebab luangkan masa dengar perbincangan kita ni. Harapnya dapatlah perspektif baru, idea baru macam mana nak siapkan bisnes anda untuk masa depan yang makin digital ni. Oh ya, info yang kami rujuk tu ada sebut kalau anda minat nak tahu lagi pasal Super Boost Your Inbound ni, boleh cari info lanjut, type boost kat mana patut atau kontak terus Uzaidi Udanis, DM dia ke. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Jumpa lagi.